Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah belon pom-pom. Bahan dan alatan yang digunakan ialah gelung tisu, belon, penutup botol, gunting dan cawan plastik. Langkah yang pertama, gunting hujung belon. Langkah kedua, masukkan belon tersebut pada bahagian bawah gelung tisu. Langkah ketiga, ikat bahagian atas belon. Langkah keempat, hiaskan gelung tisu mengikut kreativiti. Langkah kelima, masukkan bola dan tarik bahagian atas belon tersebut. Dan langkah yang terakhir, susun cawan plastik dan belon pom-pom sedia untuk dimain. Selamat mencuba adik-adik!